Kehilangan dua anak serentak ibarat meragut separuh nyawa pasangan suami isteri Muhammad Yahya dan Julina Abdul Majid yang terpaksa menyambut Aidilfitri dalam kesedihan. Dua beradik Muhammad Rasul Iman 9 dan Muhammad Abdul Qayyum 7 tahun meninggal dunia akibat lemas dalam parit di Jalan Jepun, Kampung Melaka, Tanjung Karang pada 25 Oktober tahun lalu. Muhammad berkata Aidilfitri kali ini disambut dalam suasana suram tanpa dua anak kesayangannya yang telah pergi buat selamanya. Saya terasalah kehilangan anak saya ni sebab biasa dia mengikut saya ke mana saja dia pergi. Sampai kadang saya balik tengok abang pegang kuat-kuat motor sedangkan anak saya dah tak ada. Bagi Julina, kehilangan dua anak lelaki tersayang benar-benar merentap jiwanya, terutama ketika Aidilfitri ini. Dia ni lah, kalau raya, dia ni lah paling excited sangat nak pakai baju raya, nak pakai samping, nak pakai apa. Tapi sekarang, dia dah tak ada.